What is this? Jalan Hot tea. Halal. Can speak Malay? Ha, Little. Datang sini beli air. Anak kambing. Oh. Damn. What is that? Cumi. Hah? Oh. Ini untuk mission yang kedua. Aku akan pergi ke 7-Eleven yang terbesar dekat Hanyai ni. Right? Menaiki Grab. Aku rasa naik Grab ni lagi murah daripada naik tutup. Untuk first untuk experience boleh lah. Tapi kalau untuk harian better kau naik Grab lah, senang. Lagi murah. Kunca arai Pacio Tap. Tadi belajar 3. Nanti kita buat revision balik lah. Pandai ni. Hello, what is this? Jalan Hot tea. Halal. Pandai ni. Okay. Ni produk baru. Sayang. Okay, produk baru. Can speak Malay? Ha, Little. Okay. Ni Thank you. produk baru. Halal. Ni bahagian buat gigi. Babon nak buat apa? Coffee. Got some coffee here. Latte. Itu ramai sekali kat sini. Tak tahu nak beli apa lah. Beli air 200 panjang. Mana penutup dia? Oh, dia tak ada penutup. One Nut punya style. Lagu Arab. Di pasal lagu Arab kan? Semua dah insaf. Sawadika. How much this? 20 baht. Khopkon ka. Datang sini beli air. Tak apa lah. Sini ada tempat lepak. Tempat nak lepak-lepak nak chill. Tapi tak berapa nak chill lah. Ramai sangat orang kat sini. Very sweet ah. Sawadika. Central Hanyai. Welcome to a central Hanyai. So this is their main entrance. Entrance ke bawah, entrance ke atas. Oh, dia ada security lagi. Right. Sawadika. Check about it. Back. Back open. Okay. Typical punya mall lah. Oh, anak kambing. Alright. Apa tu? Pulut. I don't know. Oh, halal. Okay, let's try. Sate. Beef one, chicken one. 30 baht. Nampak macam sate, tapi bukan sate. Ayam ada, tapi yang ni halal lah. Oh, dia bakar dulu. Okay. Khopkon ka. Dia rasa macam manis-manis, lemak-lemak, tapi bukan sate. Susah untuk digambarkan dengan kata-kata.
Really good. Okay, try daging pula. Oh, damn. Oh, really good. Sedap. Dia ada macam barbecue. What is this? Lasagna. Is it halal? 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 Oh, no halal. Okay. Cannot eat. sorry. Okay. Not halal, guys. Nak beli lagi ya? Sedap bodoh. Sedap gila daging. What is that? Cumi. Huh? Oh, okay. Thank you. Bodoh dia bagi aku pork skin. Oh, basuh je kot dah. Balik ni tak payah mandi je. Greenway Street. Okay. Popcorn car. So, dia dah jadi macam outlet dekat sini. Bag, baju. Ha. Wanita. Popcorn car. Semua ni pakaian wanita. Apa aku nak beli pakaian wanita. How much is this? 120. 1? 170. 170. 120. 120. Oh, okay, 120. Sorry. One mineral, one. Can I pay cash? No cash. Oh. Dia ada mussel, bean sprout, and telur. Ya. Tak apa, kita try dulu. Tapi dia tak buat panas-panas. Dia buat yang dah siap punya dalam kuali tu. Tak apalah, kita try. Sedap ke tak kan? Oh, damn. Kata telur ni. Tepung. Greenway Street Light. Bila ni tak masuk lagi. Berapa harga ni? Ada fixed price ke? Tak ada fixed price. Mesin judi pun ada sini. Macam biasa lah. Banyak barang perempuan kat sini. Barang lelaki ada cuma tak banyak sangat lah. Hi, hello. Possible. Keluar dalam 300. Bundle bukan. Ini bukan bundle. It's time to go back to hotel lah. Aku rasa tak ada benda kat sini. Bukan tak ada benda lah, tak ada duit sebenarnya. Tunggu Grab lah. Okay. Satu pelajaran yang baru lah aku belajar untuk hari ni. Dia punya stesen ni, setiap platform kau kena cross dia punya train railway. Contoh lah, macam aku sekarang ni berada dekat platform 3 kan. So dekat sini adalah platform 2, kat sana platform 1. Dan kat sana dia punya main station lah. Kau punya arrival kat situ kan. Dia punya railway ni kau kena cross masuk sini untuk platform 2. Okay, aku punya platform 3 kat sini lah. Bila train di platform lain datang, dia akan tutup lah dia punya pagar tu. Memang kau tak boleh nak cross lah. Tengok, dia cross ke stesen ni ke stesen sana.
Kena beware dengan timing. Itu saja penerangan daripada aku. Very spacious. First class. Ada aircon, ada sink. Aku ambil yang first class train daripada Hanyai pada Sungai Kolok. Jom. Aku seat nombor 8. Aku rasa aku seorang aku duduk kat sini. Boleh tutup. Ada kunci. Kunci. Macam tu. First time berada di first class punya train. Oh, ni memang lagi selesa. Tapi katil dia keras juga. Rest. Lagu kebangsaan dimainkan, semua rakyat Thailand berdiri tegak dan tidak berjalan. Lepas lagu tu dimainkan, barulah semua orang boleh berjalan. Pukul 8 pagi lagu kebangsaan Thailand dimainkan. Laju lah. Sorry. Review sekali lagi Okay. Ada bantal ni. Nak tidur boleh. Aku rasa kalau nak jadikan ni ada katil apa semua, kau kena panggil dia punya staff lah. So nak panggil dia punya staff, tekan butang call, and then boleh lah tidur. Dia ada toto ni, tilam, dia ada tilam. Dia akan letak atas ni, dia akan letak bantal. Dia ada tingkat ni. Ni tingkat aku punya yang bawah ni. Jadi satu lagi katil atas. Laju, kereta api dia laju juga, not bad lah. Memang sejuk. Okay, tak panas. First class kan. Dan harga aku naik kelas ni kurang dalam RM60, 500 baht. So cozy.